dalam dunia yang kita pijak ini, ada ruang-ruang yang tidak terlihat oleh mata. Antara nyata dan gaib. Inilah kisah alam maya. Assalamualaikum, salam sejahtera buat semua. Kembali lagi di channel Kisah Alam Maya. Harap kepada pendengar semua dalam keadaan baik dan juga dipermudahkan segala urusan. Pada video kali ini adalah sambungan daripada episod 6 hingga 7. Dan seperti biasa, tajuk utama di dalam kisah ini adalah sesat di alam gaib kabus di hujung jalan. Dua tajuk yang akan diceritakan dalam episod ini ialah catatan yang belum selesai dan jejak dalam kabus. Jadi seperti mana cerita dan episod pada kali ini, harap didengar sehingga selesai. Sebelum kita nak teruskan cerita ni, terima kasih kepada yang telah subscribe channel Kisah Alam Maya, dan kepada yang baru saja hadir di channel ni, jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe dan tekan butang loceng di bawah untuk dapatkan notification untuk update video-video terbaru nanti. Kepada yang telah subscribe dan yang baru hadir di channel ni, boleh masuk ke halaman channel untuk mendengar cerita-cerita yang lain. Jangan lupa komen di bawah kalau korang nak sambungan episod seterusnya. Jadi tanpa membuang masa, kita teruskan dengan cerita ni. Langit di atas padang itu semakin putih, seperti kertas yang belum ditulis. Kabus merangkak dari tanah, menyelubungi segala yang tidak dipilih. Di belakang Azhar, suara-suara jeritan masih kedengaran dari perigi, dari pokok, dari langit. Suara makhluk-makhluk yang terbakar, dan suara yang memakai wajah ibunya, wajah ayahnya, wajah-wajah yang dia ingat dan yang dia tidak pernah kenal. Azhar berdiri tegak di hadapan dua jalan. Di tangan kirinya, buku kecil itu masih terbuka, helaian terakhir masih kosong, menanti ditulis. Di kanan, jalan masuk ke asap, tempat suara paling menakutkan memanggilnya. Ikut suara yang paling kau takut dengar, pesan ayahnya. Dan suara itu kini datang, bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Suara yang menyerupai bisikan sejak dia kecil. Suara yang selalu meragukan, menghasut, melemahkan. Kau takkan keluar, Azhar. Kau bukan macam ayah kau. Kau dah buka buku tu. Kau dah mula menulis. Kau milik sini. Azhar pejam mata. Dia genggam buku itu dan melangkah masuk ke dalam kabus. Asap itu bukan biasa. Ia hidup. Ia memeluk, menekan, menarik. Langkah pertama seperti berjalan dalam air. Langkah kedua seperti berjalan dalam lumpur. Langkah ketiga, dia tak rasa apa-apa. Dunia hilang. Dan bila dia buka mata semula, dia bukan di hutan. Dia dalam bilik. 4 dinding kayu, 1 tingkap kecil terbuka. Bau kapur barus dan minyak hitam memenuhi ruang. Di sekelilingnya ada rak-rak buku tua dan berdebu. Tapi di tengah bilik, 1 meja bulat. Di atasnya, buku yang serupa dengan miliknya. Cuma bukan 1, ada 7. 7 buah buku kecil, bersampul kulit, lusuh dan penuh debu. Setiap satu dengan nama yang berbeza. Ismail bin Salim, Ruslan bin Jabar, Hamzah bin Daud, Azmir bin Azhar, dan 3 lagi tanpa nama. Azhar telan liur. Buku-buku ini semuanya catatan orang terakhir yang lolos. Tapi jika mereka lolos, kenapa buku mereka tertinggal? Dia membuka 1 buku tanpa nama. Di dalamnya, tulisan tangan tergesa-gesa. Ayat-ayat pendek. Banyak yang dipotong, dicoret semula. Tetapi 1 muka surat menarik perhatiannya. Kami tak pernah keluar. Kami hanya ditangguh dari terbakar. Dunia ini ada giliran. Dan bila giliran kita tamat, kita perlu cari pengganti. Azhar terundur. Tiba-tiba, rak-rak buku mula bergetar. Debu jatuh dari siling. Suara seperti kayu dicakar dari luar dinding. Dia dah tahu siapa pengganti seterusnya. Azhar pusing ke arah pintu, tapi ia tiada. Dinding bertukar menjadi cermin. Dan dalam cermin itu, dia nampak wajah sendiri. Tapi bukan wajahnya sekarang. Ia wajahnya dalam 30 tahun akan datang. Matanya letih, rambutnya putih. Di tangannya buku yang sama. Kau dah mula menulisnya, Azhar. Dan bila kau mula, ia tak akan tamat. Azhar menjerit. Dia lempar buku ke lantai. Tapi lantai menyerapnya seperti air. Dan dari tempat buku itu jatuh,
muncul pintu kayu yang bersinar samar. Dia menolak pintu. Dan di belakang pintu itu, masa. Azhar lihat serpihan kenangan yang terapung. Suasana rumah masa kecilnya. Ayahnya membuka pintu belakang dan berjalan masuk hutan. Ibunya duduk membaca Yasin, menangis. Dan dirinya, seorang budak kecil, termenung di beranda, menunggu ayah yang tak pulang. Kau bukan masuk tempat ni secara kebetulan, bisik suara dari belakang. Azhar berpaling. Seorang lelaki tua, berjubah koyak dan bertongkat berdiri di sisi pintu. Tempat ini pilih orang berdasarkan satu perkara. Siapa yang menyimpan dendam terhadap kehilangan. Apa maksud kau? Kau tak cari kebenaran. Kau cari salah. Kau salahkan ayah kau kerana tinggalkan. Kau salahkan dunia kerana buat kau rasa asing. Sebab tu tempat ni buka pintunya. Azhar tunduk. Nafasnya menggigil. Jadi, aku tak boleh keluar. Lelaki tua itu mendekat dan letakkan tapak tangannya di dada Azhar. Kalau kau nak keluar, kau kena tamatkan catatan. Tapi bukan dengan cerita, dengan keputusan. Azhar angguk perlahan. Tangannya naik, buka helaian terakhir buku itu yang masih kosong. Dan dia tulis, aku tak nak pengganti, aku nak tamatkan giliran. Biar api padam dengan aku. Tiba-tiba segalanya bergoncang. Kabus meledak seperti dipecahkan dari dalam. Suara jeritan memekik dari segala penjuru, marah, kecewa, menuntut. Rak buku terbakar, cermin pecah, siling runtuh. Azhar duduk diam, buku dalam dakapan. Dan bila semuanya lenyap, dia buka mata. Di bawah pokok besar, di tepi sungai. Dedaun berguguran. Bunyi azan subuh dari kejauhan. Udara pagi sebenar, realiti. Azhar menggenggam tanah. Tanah sebenar, tiada asap, tiada bara. Buku itu tiada di tangan. Tapi di dadanya, ada parut kecil, bentuk huruf seperti simbol lama. Dan dalam hati, dia tahu dia tak keluar sepenuhnya. Dia hanya dilepaskan sementara, selagi tidak ada yang membuka buku itu semula. Dan kampung itu masih ada di hujung dimensi, menunggu orang seterusnya, yang kehilangan, yang pendendam, yang sesat dengan soalan yang tiada jawapan. Kabus pagi masih tebal ketika Arman membuka matanya. Hutan di sekelilingnya kelihatan asing, seolah-olah bukan tempat sama yang mereka lalui malam tadi. Suara burung pun tidak kedengaran. Cuma hembusan angin perlahan dan ranting yang sesekali patah tanpa sebab jelas. Di sisinya, Reza masih tidur atau mungkin pengsan. Wajahnya pucat, bibirnya merekah kering. Arman menggoyang tubuh sahabatnya. Reza, bangun. Kita tak boleh lama kat sini. Reza terjaga perlahan, namun pandangannya kosong. Bibirnya hanya mampu menyebut satu perkataan. Catatan. Arman teringat semula. Buku nota kulit lusuh itu. Buku yang mereka jumpa dalam pondok buruk semalam. Dia segera mencapainya dari dalam beg, tetapi sesuatu pelik berlaku. Tulisannya berubah. Apa yang semalamnya adalah tulisan tangan biasa kini tampak seperti dicoret dalam darah. Dan ayat-ayatnya bukan lagi dalam bahasa Melayu atau Inggeris. Arman tidak faham satu patah pun. Namun satu perkara pasti, nama mereka berdua tertulis jelas di hujung halaman terakhir. Arman bin Yusuf Reza bin Mahzan belum selesai. Dia menutup buku itu cepat-cepat. Nafasnya sesak. Tiba-tiba bunyi derap kaki kedengaran. Seolah-olah sesuatu sedang merayau, tidak jauh dari mereka. Arman menggenggam bahu Reza. Kau dengar tak? Reza mengangguk perlahan, matanya kini tidak kelihatan kosong lagi. Sebaliknya dia menatap Arman dengan serius. Kita dah dipanggil masuk, Man. Ini bukan hutan biasa. Ini tempat simpan antara yang tersesat. Dan buku tu catat siapa yang masuk dan siapa yang tak keluar. Arman cuba menenangkan diri. Kita boleh cari jalan balik. Kita jejak semula laluan semalam. Reza geleng. Tak ada laluan semalam. Apa yang kita ingat bukan yang betul. Ingat gua yang kita masuk? Gua tu bukan laluan. Itu pintu. Pintu ke mana? Ke tempat yang menunggu nama kita ditulis penuh. Arman memandang buku nota itu sekali lagi. Tangan Reza mencapai bahunya. Kalau kita nak keluar, kita kena padam nama kita sendiri. Sebelum seseorang atau sesuatu lengkapkan catatan itu untuk kita. Dan dari kabus yang kian menipis,
Mereka terdengar suara perempuan halus dan mendayu menyebut nama mereka berulang kali. Arman, Reza, kembalikan catatan itu atau kekal dalamnya.